Assalamualaikum, hai guys, kita berada dekat depan Masjid Putrajaya. Kelihatan ramai, banyak juga bas berhenti kat sini. Pelancong-pelancong datang dan ambil kesempatan ambil gambar dekat area sini. Kita jalan pergi ke bawah sekejap lagi. Kita tengok ada kedai apa dekat sekitar masjid ni. Karyanika, kedai cenderahati. Slashes beat the heat. Apa dia? Mac and cheese. Apa tu? Basalah. Siapa yang jerit tu? Baru lepas hujan waktu ni. Cantik kan? Ada lagi grup baru turun. Pelancong. Ada eskalator tu kan. Sana orang sini boleh ambil gambar. Nanti kita turun bawah dengan eskalator tu. So kita ambil kesempatan untuk ambil video gambar daripada sini. Okay? Ada taman mini. Macam tutup sewa basikal juga kat bawah tu. Ada sewa basikal. Nanti kita survey tengok. Cantik biru di sini juga. Kita nak turun ke bawah. Tak perlulah nak naik balik sebab ada tangga kat sebelah ni. Sekejap. Bahagian bawah yang pertama. Lepas tu dekat bawah ada food court lagi. Ada medan selera lagi sebelah bawah. Kita akan survey kat sini. Ni jual snack, jual jajan semua. Coklat sup Putrajaya. Okey. Kita pergi tengok bahagian basikal, sewa basikal tadi. Nampak macam kedai-kedai baru yang bakal dibuka nanti katnya. Ni tren cucut ni. Malam buka. Basikal. Suka budak ada, skuter tolak tu ada. Bawa baby kat belakang ada. Berapa ringgit? RM15 sejam. RM20 sejam. City bike. Jenis ni 2 seater 1 jam. Okay. So begitulah harganya. Okay, kita pusing balik, kita tengok food court bawah tu. Kita patah semula Putrajaya taksi. Oh, taksi air tu. Naik boat lah sana. Okay. Ada Zeus Coffee.
Ais krim. Apa lagi ada? Kita jalan ke sana aja. Alright. Cruise semua sebelah sana. Kita tengok sini. Ada Old Town. Ini restoran kari kepala ikan Kampung Pandan. Ni Caspin, cendol durian ikan bakar. Rating tinggi juga ni Caspin ni. Dia ada smoked beef apa semua, chicken, asam pedas, chak pun, sup. Rating tinggi ni. Chicken grill lah apa benda grill. Ikan bakar apa semua kat. Asam pedas. Kenangan. Okay, hujung kita dah dekat Old Town dah. Ya, betul-betul bawah masjid ni. Okay. Cantik kawasan ni. Tenang je. Kita bagi sedikit view. Daripada sebelah Zeus tadi ada banyak lagi lah bahagian food court ni. Mi tarik, dapur Nusantara Hadramaut, bahagian air, mi tarik King. Ada kedai souvenir. So, bahagian ujung ni yang tempat dia orang naik cruise tu lah. Dipanggil boat taxi. Ni boleh pergi ke taman apa kan. Lepas tu boleh patah sini balik. Macam tu lah. Hotel Zenith Putrajaya. Tu. Okay. Tekan nampak gayanya. Tak gaya basikal elektrik. Laju semacam lah. Terus My card RM50 dan My card RM75. Children harga macam tu lah, seperti yang korang baca tu. Ni perahu dondang sayang ni apa pula? Lain lah jenisnya katnya. Yang ni yang tadi yang kita tengok lagi tu. Yang tadi yang paling murah, naik yang ini lah. Okay. Oh, Taman Botani pergi Anjung Floria sana. Kalau korang parking kat Anjung Floria, lepas tu nak naik boat ni, boleh je lah. Begitu. Pukul berapa? Korang screenshot lah siap-siap Kalau yang tu, oh ni harga dia. Dia kira berapa ringgit ke arah sana, Okey, kita kira tambang tu. Ni kalau daily pass all day. Macam tu lah. Aku pun tak berapa nak faham sangat. Boleh. Gitulah dia ada point dia. Boleh pergi Anjung Floria, Jaki, Monument, Zenith Hotel, boleh cruise Tasik.
Kelab Tasik Taman Botani. So ada 7 checkpoint lah korang boleh pergi. Sekarang kita dekat nombor 3, Cruise Tasik Putrajaya. Beroperasi setiap hari 10 pagi 6 petang. Oh, sini lah dia orang sewa kat sini. Sini pun ada juga. Ni yang naik cruise ni, yang ramai-ramai tunggu ni. Okey. Okay. Kita dah kat ujung lah ni. Kita nak patah balik ke masjid. 80 cm ke bawah. 80 cm ke bawah free. Sekitar masjid daripada bahagian dalam. Ada yang menjual juga dekat pekarangan masjid. Zon tidak berkasut. Kita berada dekat bawah tadi tu. Bawah bahagian wuduk perempuan sebelah bawah. Bahagian dalam. Sejuk dalam ni. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Okay, bye bye.